Ini di antara syarat-syarat untuk kita mendapat sifat khusyuk dalam solat kita. Baik, jadi kita ni duduk tengah baca kat dah tu lah. 5 nekara ni dia syarah lagu mana kita nak masuk perasaan ni dalam jiwa kita supaya kita jadi khusyuk. Antaranya ialah tajuk kita nak baca ni, kita kena hadap Tuhan dengan perasaan sebagai seorang pesalah. Kalau kita mari dengan senyum, mari dengan perasaan rasa bangga, ada rasa hebat aku, kerana aku boleh mari jemaah, perasaan ini kena buat. Bahkan perasaan hak nombor 1, hak terbaik bila kita akad takbir ialah kita mari sebagai seorang yang bersalah, banyak melakukan kesalahan Allah Ta'ala hari ni.